Aku tak tahu berapa kali dah aku nak kena tukar screen protector aku ni. Kau tengok lah, baru 2 hari dah crack sini, dah crack sini. Padahal bila tanya kat kedai gadget tu, apa yang paling baik? Dia cakap, oh, kita ada yang satu ni paling baik, harga RM35, harga RM50, harga RM25. Tapi hanya untuk 2-3 hari je. So disebabkan aku selalu kena macam ni, hari ni aku decide untuk beli screen protector yang paling premium dekat dalam TikTok Shop. X1 screen protector. Screen protector ni aku pernah pakai sebelum ni and dia tahan agak lama. Cuma harga dia sedikit mahal. So aku akan tunjukkan kau kenapa dia mahal. Screen protector daripada X1 ni dia mahal disebabkan dia ada Lotus FX glass coating, anti scratch protection, sharp impact protection, dan yang paling penting easy to install. Dia ada bagi case sekali dalam tu untuk kau pasang kau punya screen protector. Kau nak tengok? Jom kita check apa ada kat dalam ni. Logo X1 ni, and bila kau buka casing ni, kau akan dapat pouch yang ada wet and dry pad untuk kau wipe screen kau. Dia siap bagi scraper ni untuk kau tekan screen kau untuk kau hilangkan bubble dekat screen kau. And dalam ni dia ada bagi sekali dengan stiker. Stiker pun nak kena ada branding tau. And last, yang paling penting dalam kotak ni dia X1 screen protector dengan case pasang screen protector. And dalam ni dia ada kertas care guide untuk kau pasang screen protector kau. Inilah dia, X1 Extreme Shock Protection. Untuk pemasangan ni, kita pergi dekat meja, aku tunjuk kau cara nak pasang screen protector daripada X1 ni. Cara kau nak pasang screen protector ni, first kau kena keluarkan dulu sponge ni. Lepas kau keluarkan, kau letak dia, and then kau letak phone kau atas sponge ni macam ni. And then kau keluarkan dulu screen protector lama. Kau cuci screen kau. Kau lap screen kau. And then kau ambil stiker ni, ada habuk-habuk kecil ataupun habuk daripada kain. Kau ambil screen protector ni, kau just letak je dekat atas dia macam ni. Kau kena tekan kuat-kuat, and then kau tarik benda ni keluar. Kau biarkan dia melekat. Lepas tu kalau ada bubble-bubble macam ni, kau guna scraper yang dia bagi ni, kau tolak dia. So untuk korang yang nak dapatkan X1 screen protector ni, aku sediakan beg kuning kat bawah. Kau claim semua voucher, free shipping, and then kau beli X1 screen protector ni, and then aku janji dengan kau, tak ada lagi screen protector kau pecah. And macam biasa, jangan lupa like, komen apa yang kau nak tanya, share, and kita jumpa di video seterusnya.